Mentua suruh saya buat biryani. Katanya buat biryani tak jadi, pahit. Jadi Mamu nak ajak hari ni, mentua saya buat nasi biryani. Balik kampung pun kena kerja. Aduh, nasib saya lah. Okey. Ni. Dengar betul-betul. Ha. Buka api dulu. Okey. Jangan macam Nami tak buka api. Dia tak apa, dia X-Men. Ha. Minyak untuk sekilo, minyak 200 ml. Jadi untuk 2 kilo 400. Bismillah. Sekarang minyak sapi kita pakai 2 sudu makan. Okey. 1, ni sudu makan ah? Ya, sudu makan. Macam budak-budak tadi ke? Okey, 2. Okey. Saya tengok ajak. Saya sedang belajar. Okey, kayu manis sikit, bunga cekir, bunga lawang. Daun biryani tak ada. Ada. Jangan bubur bunga lawang. Mana daun biryani? Ada? Mana? Berhenti lah, nak tengok. Mana daun biryani? Ada. Ada ke tak ada? Tikus jadi barang lagi cepat. Nanti tak? Tak jumpa. Okay, tak apa, tak ada, tak apa. Habis. Ha? Habis. Okey, kayu manis sikit, bunga cengkeh sikit, bunga lawang. Bismillah. Okay. Cili padi, kilo 4 biji. Jadi 2 kilo 8. 2, ada budak-budak nak makan jadi tak boleh pedas. Nak bagi wangi, kita tabur daun pandan. Okey. Bawang 800 gram. Okey. Okey, kita tumis sampai bawang berubah warna. Oh, wanginya. Amboi. So kita apa berarti kita buat kerja. Masa kecil-kecil susah aja kamu Nira. Jaga Munirah. Ha. Susah sangat, ada juga susah. Ha, dia buat pangai tak? Buat pangai. Ha. Dia ada boyfriend tak? Tak ada. Oh, okey. Lemon tu peras biji separuh cukup. Tu bawang tu bila nak buat? Mana? Bawang putih dengan halia. Lagi itu Ustaz. Dia kena tumis dulu. Wow. Kita masukkan untuk sekilo beras biryani, halia 100 gram, bawang putih 50 gram. Okay. Jadi 150. Kita nak buat 2 kilo, kita ubur 300. Minyak 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo, mampu. Kita tumis sampai bau halia tu hilang. Faham? Okey. Pasal biryani pahit hari tu ni, pasal halia ni kena bagi bau dia hilang dulu. Ada banyak sebab kenapa biryani pahit. Bau halia tu kena hilang dulu, bawang putih kena hilang dulu. Baik. Kita masuk tomato. 1 kilo 400 gram. Jadi 2 kilo 800. Okey, ni dah sekilo, jangan masuk semua. Saya bukan ingat sangat. Masukkan daun purina untuk sekilo banyak ni. Okey. So 2 kilo. Okey. 2 genggam. 2 genggam. 1 kilo 1 genggam. Okey, sama juga dan ketumbar. Okey, dah ketumbar. Okey, yogurt untuk 1 kilo 150 ml. Jadi untuk 2 kilo 300 ml. Ambil sudah makan kau rata ni. Okey, sekarang kita masukkan rempah dia. Rempah dia jangan banyak. Untuk sekilo beras, 1 sudu makan biryani. Okey. Lagi untuk 2 kilo 2 sudu makan cukup. Lepas tu rempah cili pula 1 sudu makan. Okey, lepas tu 2 sudu cukup. Ni rempah biryani Syekh Daud. Beli dekat showcase. Kalau tak nak susah-susah pakai rempah biryani ke, nak masak macam ni, pakailah perecah nasi biryani Syekh Daud. Beli kat showcase. Okey, beli banyak-banyak simpan. Sekarang kita kena tunggu tomato hancur dulu. Okey, tomato hancur betul-betul. Okey, garam. Okey, sekarang kita masukkan garam. Pasal ni garam halus. Kita masukkan sikit dulu. Lepas tu baru kita rasa. Untuk rasa masam, kita masuk lemon sikit. Jangan banyak. Pasal tomato dah masam dah dengan yogurt. Sikit je bagi ada rasa masam sikit. Okay, sekarang tengok. Bila dah pecah minyak ni. Okey, cantik dah. Kita boleh bubur ayak. Kalau kita tak tapis beras tu, kita tak rebus. Kita kena masukkan 1 kilo beras basmati 1,5 liter. Okey, kita masukkan 2 kilo beras. Kita masukkan 3 liter. Bismillah. Garam dia kena masin. Masin macam ayam laut. Okey, saya tengok. Masin tak? Mungkin kita rasa dia terlebih garam. Tapi kita belum bubur beras lagi. Kita belum bubur ayam lagi. Okey, dia kena masin. Kena terlebih masin. Kita tutup sampai dia mendidih. Okey, dah. Antara anak mami, siapa mami paling sayang? Semua sayang. Tak. Mestilah seorang satu paling sayang. Antara anak mami kan, perempuan kan siapa paling cantik? Cantik. Munirah lah. Munirah. Mami paling cantik. Siapa pandai? Pandai belajar? Semua pandai. Semua pandai. Masa sebelum saya kahwin ada ramai yang minta Munirah. Ada? Tu dia ada. Itu dah. Berapa orang minta? Ramai. Pasal apa mami pilih saya? Tak tahulah. Tak tahu. Jodoh bukan. Ya, tengah asap kan? Ya. So, air mendidih. Waktu ni kita ambil, kita kacau sikit. Lepas tu kita perlahankan api bagi 15 minit dia mendidih.
15 minit. Bagi dia betul-betul mendidih, bagi rempah, tomato, cili semua masak betul-betul. Kalau tak masak, dia boleh bagi nasi kita jadi pahit. Okey, bagi dia masak dulu. Kita nak tunggu 15 minit kan. So dah 5 minit dah. So kita buka ni, kita nak buat biryani ayam. Ayam ni boleh masak lama-lama. Paling murah 10 minit. So kita masukkan ayam. Bismillah. Kita tunggu lagi 10 minit supaya ayam tu masak separuh. Masukkan minyak sapi, kulit kayu manis, bunga cengkeh, 4 sekawan lah. Lepas tu bubur minyak sikit. Lepas tu, masuk bunga ni, lepas tu baru minyak. Wah, elok lah. Gitu kah? Terbaik. Masukkan minyak dulu. Masuk minyak dulu. Lepas tu minyak sapi. Lepas tu bunga cengkeh. Bunga cengkeh lawang apa? Bunga lawang tak boleh untuk biryani. Bunga lawang tak boleh. Silap lah, tengok tak betul ya. Bunga cengkeh, buah pelaga dengan kayu manis. Dengan daun biryani. Okey. Tumis-tumis, lepas tu baru masukkan daun pandan. Okey. Lepas tu cili padi 8 untuk 2 kilo. Tumis. Lepas tu baru masukkan bawang. Okey. Rempah pun dah masak, ayam pun dah masak separuh. Tengok tak separuh? Ya. Dah masak. Jadi kita masukkan beras. Okey, beras kita tak rebus. Bismillah. Masukkan sekata. So, kita naikkan api ke maksimum. Kita masak sampai beras tu masak 70% sampai nak atas. Api kena panas ke? Api kena panas, api kena buka tinggi. Mau belajar ke tak belajar? Belajar. Ini macam apa tu? Beras dah sampai dekat permukaan dah. Nampak? Ayah tinggal sikit-sikit je. Okey, beras dah sampai. Sekarang ni kita tutup, kita letak dam. Kain. Tu. Tak tu. Kita biarkan 30 minit sampai dia masak. Cari barang. Tadi Mami pergi cari barang pun dekat 2 jam baru jumpa. Jadi, sama susah. Beli perencana Mamu buat nasi biryani dekat rumah. Cukup senang. Cara-cara masak ada dalam video TikTok Mamu. Nak pergi beli dekat showcase kami. Nasi biryani dah siap. Kita bagi mak mentua saya rasa. Bismillah. Nasi biryani kena ambil tepi no. Jangan ambil berat tengah. Rasa. Makan ni. Okey. Makan dengan raita.